Salam sejahtera sahabat semua. Okey, hari ini saya nak tengok bubu yang saya tahan tempoh hari, lebih kurang 3 hari dah. Saya nak tengok, harap-harap ada rezeki apa hari ini. Okey, jom kita saksikan. Aduh, harap adalah. Ada ikan ketak ni. Macam ada ikan. Harap ada ikan lah. Aduh. Tengok dulu. Right. Alamak, dah mati dah seko. Agak susah lah. Sorang-sorang nak buat kerja. Kenapa nak ambil gambar ni susah. Tak ada orang nak pegang kamera. Sepi je ni. Macam tak ada je. Kejap susah sangat dah. Okey, kita angkat dah. Oh, ada. Ya, ada rezeki ni. Wow. Okey, kejap lagi. Sabar. Nampaknya kita ada hasil. Sekejap lah. Yang susah ni buat kerja sorang-sorang. Aduh. Kenapa? Oh, ikan keli lah. Wah. Oh, memang lumayan hari ni. Oh, terima kasih. Syukur ada rezeki hari ni. Wah, banyak Okey, sahabat semua, nampak tak? Okey saya nak buka dulu. Kenapa? Sorang-sorang ni pun susah nak buat kerja ni. Kejap Aduh. Alamak, macam mana ni? Mau jatuh telefon nanti. Alright. Sekejap. Saya letak dulu kamera telefon dekat sini. Entah pasal-pasal pula nanti. Wow. Sekejap lah.
Wah, ini bau dia. Aduh. Okay. Alright. Ha, nampak tak? Oh. Wah. Oh, memang lumayan. Okey. Sahabat semua. Semua ikan keli. Wah. Tak pernah lah saya mendapat banyak macam ni. Jarang sekali. Ini betul-betul lumayan. Okey. Alright. Terima kasih kepada yang dah menonton. Okey, boleh tolong subscribe, like, komen. Okey, bye-bye. Jumpa di lain channel. Thank you.